Berita mengenai Marcus Rashford kini menjadi semakin menarik untuk kita perhatikan. Dalam beberapa minggu ni, Barcelona memang nampak sangat-sangat serius untuk mengekalkan Rashford selepas habis musim ini. Rashford sekarang dipinjamkan daripada Man United seperti kita tahu, dan di dalam perjanjian tersebut ada klausul pembelian sebanyak 30 juta euro. Simple saja di atas kertas, dan nak kekal kena bayar harga tersebut. Tapi realitinya tak semudah tu. Sebab apa? Daripada set pemain, White positif rundingan terma pribadi dengan Barca memang dah masuk ke fasa yang sangat-sangat maju. Rashford pun nampak sangat enjoy dengan live di Barcelona, dan Barca tengok dia sebagai pemain penting yang boleh bermain di posisi winger kiri, boleh jadi striker. Ia cukup fleksibel dan sesuai dengan projek masa depan mereka. Cuma part yang masih tricky adalah rundingan dengan United, sebab Barca masih mencuba mencari jalan untuk adjust sikit harga tersebut, sebab dia pun tak mau bayar 30 juta, dia pun nak bawah pada 30 juta. Tapi United pula jelas nak 30 juta ataupun tiada penghujung. So sekarang ni situasi dia macam ni. Pemain okey, Barca okey, tapi semuanya bergantung pada lampu hijau dari United. Musim panas nanti boleh menjadi sangat-sangat panas. Kita tengok sama ada ia sekadar pinjaman ataupun permulaan satu chapter baru di dalam karier Marcus Rashford di Barcelona.